Lah ni aku duk ada kat kedai apa Mlan Tailor, kedai amalan dekat apa nama komplek Bagan lah. Kita main hantar seluar nak potong kaki dengan apa tampung apa. Ya Abalan ni dia kira macam orang apa tailor yang lama ni. Dia memang experience gila-gila lah. Yang ni kedai dia. Sekarang semua orang apa harga-harga ni semua potong kaki apa semua murah. Potong kaki pada RM2 je. RM2 tu. Harga lama lah. Harga daripada dulu. Harga daripada dulu. Lepas tu kalau pengecik seluar? Kecil tengok ada RM6 dah, RM8 dah, RM10 ada. Seluar jeans ni apa yang dia buat? Satu potong kaki. Satu potong kaki, potong sambung atau potong biasa. Jadi kira orang apa kalau macam seluar slack, lepas tu lagi apa kata bag semua kan? Beg, jaket, barang kulit semua ada. Ni semua ni raya memang ni. Raya sebelum raya apa dah. Di bawah hantar lah. Oh ni yang bawa hantar semua sini ya? Stok raya nak cek. Ni customer lah. Ni hantar. Ya, salam tu. Contoh tu, ikut contoh ni. Ini 10, 20. Di bawah dia tak mau bang. Kalau potong tak apa, potong kaki boleh tolong lah. Kalau kata kecil ambil masa sikit. Abang mai berapa? Saya Naga. Oh dulu duduk Bagan? Duduk kan, duduk boleh. Oh boleh. Okey, boleh. Pindah duduk Benaga pula Abang anak macam tu lah. 10 bulan. Okey, baik. Terima kasih. 10 bulan boleh ambil lah. Ya macam ni lah. Kalau kata contoh macam kita hantar mai, kalau kata mau dandan tak boleh kan? Bukan tak boleh. Kalau pasal ni musim raya. Kalau mai mau dandan, tak dan pasal apa tu. Tu nampak. Sikit mai banyak tu ada. Kalau kata hari tak raya tu memang okey ha. Tapi dekat potong kaki tu pun Abalan boleh buat ha. Boleh buat. Memang dia boleh sembelih orang boleh mah. Pasal apa tempat-tempat lain pun tapi kita tak mau cerita kan. Tapi tengok potong kaki RM2. Satu Malaysia dalam papi pun tak boleh dapat RM2. Betul dia Abalan. Tak jumpa dah lah. Memang tak jumpa punya harga potong kaki seluar jeans, potong sambung ori apa Kalau ori RM6. Kalau potong sambung ori RM6. Tapi kalau kata potong biasa RM2. Harga tu yang kata RM2 tu, mana api pun apa tak boleh jumpa nah. Harganya daripada dulu, daripada tahun 80-an 90-an. 80-an lah. 90-an punya harga sampai ke lah ni. JT lah, harga JT. Dia harga JT komplek PPC dulu sampai ke hari ni harga tu macam tu lah, dia tak ubah. Dia orang apa buat kerja dengan cara yang apa orang apa ikut betul-betul memang orang apa dia tak ada nak ranjau orang semua. Baru ni pun kata pergi umrah kan. Umrah alhamdulillah 2 kali lah. Umrah 2 kali. Nampak? Alhamdulillah. Dia macam ni memang niaga nampak. Niaga yang orang kata apa bukan kata ni niaga untuk nak untung gila babi memang. Yang ni niaga orang kata apa untuk nak mencari keredaan Allah Taala. Dia Abalan. Umrah dah 2 kali ya. Jadi bermakna kira macam Abalan punya kedai ni dia buka setiap hari dalam bulan puasa ni pukul 9 pagi sampai pukul 7 malam. Tapi kalau hari Ahad ataupun public holiday dia akan cuti lah. Kadang-kadang sampai pukul 12 satu pun kadang duduk dah sini kan. Tapi tak ambil order lah. Tapi buat kerja. Tak kerja. Nampak tu dia kata komitmen tu. Maksud dia kira bila kata orang order tu dia mesti kena pergi siap. Kan? Pabil. Dia tak mau macam kata bila orang order ni tak tahu dia nanti ni tangguh lah sikit nanti hilang terus seluar. Ada kat dulu tu kan. Tapi ni tak ada. Abalan buat kerja teliti. Kan? Abalan duduk matang pasiang kan. Ya, betul. Memang dahsyat lah. Kalau hampa kalau nak apa ni orang panggil apa? Nak buat otter seluar ke, potong kaki ke, potong sambung ori ke, apa ke semualah pasal seluar, baju tak boleh. Ni bag uniform kain tebal. Uniform ke apa semua. Kain tebal. Kain tebal memang. Apa boleh main dekat Abalan lah. Dia Abalan ni dia duduk menjaga dekat komplek Bagan. Jalan Bagan Luar, Batuas. Komplek Bagan. Ni kedai dah. Nama kedai Mlan. Menerima tempahan barang kulit dan membaiki seluar, jaket, beg dan apa-apa semua segala makna. Abalan yang diberkata stay gila-gila, dahsyat, detail dan tak nak anjau.